Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, hari ni hari Ahad guys. Kita baru buka trip sebelum ni cuaca tak apa elok, tapi semalam pun sepatutnya ada trip hari Sabtu. Tapi player risau takut cuaca tak apa elok. Tapi alhamdulillah semalam dah start mulai elok, Jumaat pun dah hari tu okey. Hari ni pun hari ni okey. Jadi hari ni kita dah buat trip lah balik. Ini trip guys, kita pergi area Pulau Kendi. Okay guys, player kita ni main daripada KL. Daripada KL dia bagi tahu daripada KL kemarin daripada main dah. Tapi tak sampai lagi lah guys. Okay guys, yang mana yang baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Dan jangan lupa juga tekan butang like. Okay guys, player hari ni kita trip pergi Pulau Kendi guys. Mudah-mudahan cuaca elok lah. Kalau cuaca elok kita tawarkan lah. Tengok nampak cuaca hari ni pun elok. Okay, jumpa guys. Okay guys, jom player kita mai daripada KL. Semua sampai dah. Semua sampai dah? Semua mai dah lah? Kan yang tak lagi? Semua mai dah? Okey. Hari ni kita 4 orang bang. 4 orang je? Okey, tak apa. Okey, fighter lah. Okey guys, jom. Okey, dia pun sampai dah guys. Ni sampai KL bila semalam? Sampai sini kami masuk Hanyas lah. Kami masuk Danok. Oh, Danok. Lepas tu bila semalam lah? Lepas tu semalam sampai sini. Tidur Oh, kan. masuk ke sini. Oh. Okey. Jom ni. Okey guys, jom. Jom kat ujung sekali tau. Lagi abang boot main ujung, abang prepare barang sikit. Okey, jom. Ni, player member kita. Daripada ni pun turun je ni. Tu dia punya area kat Jambatan Pertama je. Kita Jambatan Pertama. Tepi Pulau Kendi. Kemudian alhamdulillah cuaca hari ni kot. Tengok. 2 bungkus ya. Okay guys, jom player kita sampai. Boleh. Dekat ni gantung dekat tu tinggi sikit pasal tu dekat hang apa tu hot rod holder tu. Dia slip situ macam tu okey. Cari seorang duduk belakang cari seorang je duduk belakang. Sebab bagi balance betul nak jalan kan. Masuk video banyak kan sekarang. Biasa pancing naik boat lah. First time semua. Time lah. Okey kot, tak mabuk makan ubat. Makan ubat. Saya insya-Allah okey. Okey kot. Yang tak biasa tu. Yang tak biasa tu takut tu. Kalau yang biasa tak apa. Orang kata kalau muntah mujarab. Tapi apa orang tak boleh nak mengai. Minjik kau kot? Minjik sama kan? Minjik sama okey. Sebab kalau udang ambil 60 rasa macam tak cukup kalau Pulau Kendi. Kalau abang minjik sama okey dia kena minjik sama. Kalau main fokus kalau bottom je tak cukup udang. Kena minjik. Memang minjik kalau duk biasa yang ambil duk minjik okey. Tu ada. Semoga gasak insya-Allah. Macam mana? Buat sebelah tadi gimana? Dia pergi kat area ni lah dia main. Jambatan. Pemain jambatan ni lah. Jambatan pertama ni. Okay, kita pergi ambil udang dulu. Sekejap. Move udang kita settle dah. Okay, udang kita settle, jom. Ni. Tolak bagi dia jauh sikit dengan boat tu dengan Didi. Tolak bagi dia keluar. Tolak bagi dia. Okey, tendang je. Kuat ke banyak kali. Okey, jom. Kita dah ambil kita exercise, jom. Tegak ke belakang dia. Dituang sejam.
Kira mengailut first time lah. Sebelum ni pergi sungai ke? Selalunya dia main sebarau. Sebarau. Oh. Sebarau tu dah naik ke arus cuci. Oh, sungai lah ni. Sebarau. Yang dua ni memang first time dia buat kan. Wah. Yang depan tu abang dia. Oh, bukan dia. Bye. Kita try mengai dulu. Kuat. Itu semua ada kayu dalam tu. Okay. Okay guys, right. First strike. Tu standby penjuk. Oh tu talang. Tu ambil penjuk tu. Nah, sat. Oh. First strike. Tak boleh. Okey, buka dulu. Alhamdulillah. Kan first strike. Ya guys, kan first. Pertama. Talang. Aku slow pitch. Nah, ni. Size ni elok. Size. Pegang. Kau nak minyak mak sekali. Ni first. Yang dia duduk tak apa. Yang dia. Pegang macam ni. Ada. Tengok strike. Kau pakai apa bottom kan? Bottom kan. Tak. Daripada kau pacak itu baik kau pacak bottom lah. Okey ni. Jam apa? Kau takkan nak tahu. Tak ya, tak besar sangat. Oh. Jam mana? Ini macam panggil Lebih jenah. apa dia? Bukan jenah. Apa dia macam isi tak isi. Panggil ikan ni apa? Sedap ikan ni. Pisang tu. Bang, tolong. Pakai sini kita ni masuk Betul. Daripada kau ada buang tu baik kau pacak bottom. Pacak bottom satu betul. Kalau kata dia bottom tak. Amatlah. Mana boleh minggir lagi? Okey. Tu belah belakang tu dia okey sikit dia tak ni. Isi. Sang. Berat. Greg tu jangan bagi dia masuk kali. Greg please kat sini. Keluar orang risau. Greg tu kena masuk dalam. Okey. Okey. Boleh pam. Pam boleh keluar sikit. Aduh. Tanpa rasa segan. Ini saiz Saiz ni. Oh. Ya, ikan apa ni kita tengok. Hilang tengah mabuk. Hilang mabuk kan. Kasar ni. Pam jangan bagi dia masuk karang tau. Okey, tak apa, cantik. Pam maintain macam tu. Dia bagi dia free sangat. Duk pam kena fight kan dia. Ni GT apa? GT pun makan ni juga lah. Oh, tak apa. Okey, macam tadi dia keluar kalau dia sentak kuat, dia cantik dah.
Kalau rasa sedap dah, okey, buka sikit lah. Dia kalau kata ni tak apa, dia tak fight. Layan dia, tak apa. Gambar tu. Dah ambil ni, dah ke video. Weh, ni kasar Oi, ni bukan. Ui. Ni kasar Bukan rapu. Ni bukan rapu jenahak. Rapu kalau dia pam dia tak lari merata jenahak ni. Senangi menjadi. Betul. Senangi menjadi tak. Senangi pun lain dia ni. Oh, tak apa, fight. Oi, ni baru lah macam laut je. Kolam mana ada macam ni dah. Nampak. Sikit ingat Oi, ni ibek. GT saya elok ni. Dia. GT saya patut dia tarik je mana. GT dia GT saya. Angkat Glock. Besar ni. Bukan kecil. 1 kilo 2 kilo GT. Tu dia GT ni. 2 kilo GT ni. Oh, dia tak patut dia main fight angkat Glock dia. Ya, injut betul ya saya ni. Macam mana nak? Okey, kat Glock dulu. Saya ambil drag, ambil grip. Buka dia punya dalam tu drag. Grip dulu tak kat gamak dulu, ambil kat gamak dulu. Abang ambil gamak dulu, saya baru buka. Oh, tu dia. Oi, jahat tu. Ada. Ni. Minta doa siapa ni? Tak tahu. Rapu. Apa kita aku orang buat kerja ni? Aduh. Ada? Ha? Ada. Dia tarik sikit turun dah. Dia tak besar kan? Kena bahan aku. Kena bahan aku. Apa? Oi, tanda. Tanda. Dia bantai drop sekali je kena. Tanda. Akhirnya bagi naik dulu sebelum aku kutuk Aisyah. Naik. Kenapa kita tengok naik? Kalau kita Patut dah kita bagi tahu tadi ni. lucut. Woi, anti hitam. Lucut. Tanda. Okey. Tanda. Ya. Oh. Itu dah. Ada. Ini ada. Okey, ikan kat mulut. Aku mimpi ni. Mimpi apa? Rupanya dia bagi pas kat mimpi tu. Betul mimpi. Mimpi. Kita main ni tengok. Kena jarum dia. Oh, jauh lah. Sat. Ambil ni dah. Sat. Itu jauh budak dia. Mai sini. Oh, angkat sat. Okey. Bab. Oh, dia. Ada lagi tu. Main. Oh, ya ni bakar balik kedai ni kat ikan ni. Ho. Ya. Ikan tu ikan haruan tasik. Dia suka follow ikan besar ni. Ya.
Okey guys, alhamdulillah trip kita hari ni selesai. Alhamdulillah cuaca elok hari ni guys. Pada pagi sampai ke petang cuaca elok, tapi ikan last minit tu jauh kuda baru nak makan, tapi depan dalam kutik sekong ya. Tapi apa pun ikan GT dia pun rekod ya. Ya. Ya, kita GT pegang angkat kau. GT sat mana? Tengok. Tu, GT tu. Owner dia. Ya, ini dia yang dapat dekat 2 kilo saya ambil timbang. Dekat 2 kilo tu. Gitu talang. Dekat 2 kilo ke 1 kilo lebih. Saya ambil timbang tengok. Okey guys, tengok bawah. 1.595. 1.6 lah, 1.6. Tak rekod lagi apa dah dapat 2 kilo. Abang mesti dapat 2 kilo. Walaupun macam mana, kira puas hati je. Saya tarik GT, kalau saya ni tarik fight. Pakai Jangan UL tunjuk UL pula tu. Tadi ada video tu. Dia mantap video tu. Malu. Okey dia play kita guys. Macam mana pun okey daripada KL. Dengan ni. Nampak yang sekilo 600 gram. Rekod apa? Talaga. Sekilo. Sekilo ada. Dia ada lagi besar lagi. Yang ni kira ni tak kena. Tadi kalau lagi besar, lagi gabai. Yang tu kena lagi menjerit ya. Ya, okey guys, dia dari kita daripada. Okey guys, sampai sini trip kita hari ni. Okey, jangan lupa guys subscribe, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.